Ayu ni, Fah, macam mana kita nak tahu he's the one? Wow. Ui, macam mana kita nak tahu? Macam betul He's lah. the Macam mana? one. Macam mana you boleh tahu Aris is the one. Aris is the one. Kita ambil pengalaman senang kan. Okay, tapi macam in my case, I dah 30 apa? Masa jumpa dia tu 32 32. Masa tu kita pun kita dah melihat kakak-kakak kita yang melayari bahtera rumah tangga, bermacam-macam jenis pesen ada kan. Macam-macam. Lepas tu aku pula jenis aku suka tulis tau doa-doa aku. Apa yang aku nak daripada seseorang itu. Jadi kita ambil iktibar daripada pengalaman perkahwinan orang sekeliling ni. Dan aku tulis aku nak lelaki macam mana, nak macam mana. Okey, apa lepas tulis lelaki macam mana? Share sikit. 5 je cukup. 5 okey. Doa tu panjang. Okey, 5. Okey, antaranya suami yang bertanggungjawab, yang bertanggungjawab. boleh sama-sama apa ni orang kata, aku tulis macam mana aku tak ingat, tapi aku cakap macam yang dua-dua sukakan keagamaan. Sebab kita ada pasangan suami isteri yang seorang ke arah tu, seorang tak. Betul. Bila ajak pergi umrah, you pergi je lah. Faham tak? Jadi aku nak dua-dua sukakan benda tu. Okey. Dan ketiga yang menyayangi keluarga aku besar. Ya. Jadi, Saya Rofa kena sayang keluarga sekali lah. Okey, tu yang kedua. Dan yang ketiga yang sama-sama support each other dari segi mencari rezeki, harta semua kan. Dan banyak lagi lah, apa lagi? 4 yang saling mencintai, yang berkasih sayang, macam tu lah. Untuk rupa paras tak ada mention spesifik yang berjambar. Masa tu dah ada nampak gambaran orang ke? Masa berjambar tulis tak tu? ada. Tak ada. Tak ada. Putih-putih. Tapi yang penting aku akan sulamkan doa tu dengan aku jodohkan aku dengan pilihan yang terbaik di sisimu untuk aku. Kalau aku tak minta aja, kadang-kadang kita minta bukan terbaik untuk kita. Betul. Jadi Allah yang pilih pilihan yang terbaik. Nampak tak? Lepas tu setia tak ada. Ada tak dalam doa tu yang setia Sekarang ni dengan jangan sebut pasal kes-kes curang sebab banyak. Kau jangan. Nanti orang tanya kau Nabil. Kau tanya Lofa, tanya Nabil. 3 orang ya.